Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Yang kita hari ni kita mendaki Bukit Dera. Bukit Dera ke Bukit Dera? DHERA. Sekarang midpoint dia dekat sini. Monica Bay. Bersama kita punya tim. Ada Abang Taras. Zul pun ada. Oh, belanja lesu pipik. Semua ada. Ada berapa orang lagi? Belum sampai. Okey, jadi nanti kita ke ujung tu. Monica Bay, Teluk Mak Nik Maman. Lepas tu parking ujung sana kereta. Nanti terus pergi sana. Sini. Mana-mana. Okey, kita ada Abezo. Dalam tiang sana warna belah. Sekali tu. Panjang. Macam saya mahu lagi. Panjang main sini. Cantik. Mantap. Lalu ikut jalan ni. Okey, jangan kecam Ni dilarang menceroboh ni kat sini. Kita tak ceroboh, kita jalan depan. Betul tak tu? Ini boleh. Sini ceroboh tak boleh. Ini boleh. Jangan. Kan, Zak? Jalan jauh lah. Tiga ya? Ares. Yang mulia dia senyum ke yang mulia? Mulia dua bukit ni. Ha? Dua bukit ni. Boleh. Mak tak boleh. Ya. Apa kita tinggal dulu kita balik. Jadi macam ni. Tak ingat ah. Dulu mesti tahu. Pelingan dengan gaduh macam mana? Galing tak nak. Macam biasa tak ingat ah. Itu biang dia. Tapi kalau ikut Igi lain lah. Kita lalu ikut situ. Ke atas. Tapi Zu, kalau yang trekking ni kan, tu sedap oh. Ya. So dia pusing anu pun dah. Yang video yang kan kan? Dia hiking Dia pusing Banjaran. Banjaran tu. Dia dapat jauh ke 14 hari. Banjaran mana? Annapurna, Nepal. Tapi Zu dah sampai dah Annapurna. Oh ya dah? Dia dah Daripada pancing ajak ni. Dia scan kan. Masa tu 3,000 lebih 4,000 lebih 41. Oh itu pun promo kan? Apa harga? 32. Biru. Yang sekil tak ada mahal. Yang SCQ tak ada mahal sangat. Oh tak mahal. Lebih kurang. Mana kan Taras? Aku. Kalau ada anak panah tu dia suruh lagi kat sini. Sana ni sini. Bagus. Dua ni. Kentut lah. Kentut dulu cik.
gedung. Mana betul lah tu tadi. Pusing balik sebab dia memang lapar. Lepas tu bawa naik sini. RM2,100 lah. RM2,000? Dalam 2,100. RM1,100. Kalau flight tiket dalam 900. Apa? Yang lain tu spare untuk shopping je lah. Sebab dekat sana dia ada satu shop untuk, dia banyak shop untuk apa ni, hiking punya equipment Barang. lah. Oh sama macam bag apa snorkel semua kan. Kita beli kat sini kata 600-700. Sana tu kadut Malaysia 100 lebih. Oh, lagi murah. Ya, tu ingat sekali nak borong. Ya kan? Betul Borong juga. lepas tu jual. Mana ringan sikit daripada sini ya. Kan? Lepas tu beli kat sana Lepas dapat tu lagi murah. beli, lepas tu jual balik. Betul. Jual lah harga rendah sikit. Betul. Walaupun rendah yang pada lokal punya market lah. Banyak tu bang, separuh harga. Member cakap, saya ambil satu hari pergi makan RM20. Macam sini, macam 5 star punya makan. Murah kan. Sebab currency dia orang Betul? rendah gila kan. Sebab tu beg dia dapat 100 lebih sini 700-800. Gila. 2-3 kali ganda. Boleh buat bisnes bang. Mak pun. Kalau beli banyak-banyak kan. Kira-kira tak kos RM5,000 lah. Keras RM5,000. Macam mana nak dapat balik Betul. Kira berapa Boleh beg kena tampung beli, ke? berapa beg kena beli, Betul. jaket ke apa semua kan. Dapat 2-3 beg bawa balik. Okey dah bang. Okey dah. Dapat separuh pun okey Lepas lah. power. Boleh cover beg baru. Tu. Bulan 3 bang. Beg lama boleh jual bandar. Jual bandar bang. Bandar baru kualiti lagi. Okay. Bendera Dia ada 11. IC 11. IC 11. tu berapa IC tu? IC 11 2 hari kat Mandu, 2 hari perkara. Lepas tu base camp 6 hari. Dia ada package yang 10 dengan 14. Wah, ini bukit ni kawasan lapang sikit. Belah sana Dekat bandar. laut. Tangan, sana sini. Oh, sana. Bendera. Mana ada lah, kita orang main nombor. Nombor nak beli apa lah? Tepi pagar ni. Kat bendera. Ada lah. Ada tokong kan? Ada tokong. Tak ada. Kat Terengganu mana nak jual nombor. Agaknya dia beli kuantan. Main sini. Dia sampai main sini beli dia kuota. bagi-bagi je. Siapa yang kirim tu? Sama je lah. Mana tiket Toto? Kak, Ha? ada apa ucapan untuk Fatin? Yes. Tidur lah. Sambung lah tidur. Sian kami ni menunggu Fatin. Ini tempat kita keluar. Siap lah kau kena basuh ni. Habis lah Fatin. Habis lah, siap Fatin. lah. Siap lah. Fatin, standby dalam grup. Habis lah. Mungkin janji. Biar ni rotannya. Rotan. Elok kita sampai kan. Ini kalau askar ni kena cuti ni. Seminggu. Nah, habis siap. Ya, Okey. cuti mereka Frozen. Rasa ni ambil. Fatin. Dia tak kena. Tak kena kawat. Tak kena, dia duduk dekat pejabat ni, pejabat suami saya. Dia selamat. Siap Fatin. Ni kita send personal. Dia kalau ada Hari-hari masalah. kita orang dari balik daripada Gunung Datuk kan? Penuh ni. Askar. Tanker apa semua. Dia ada operasi lah tu. Kadang dia buat exercise. Dia Oh, ya kan? Gunung Asi tu memang tempat dia buat exercise. Oh. Tuan boleh kan nak pergi sekali dengan Gunung Asi. Kita cerita masa air dia. Dia kata nak pergi ni bang. Tapi, Nak pusing sana tepi. kita kat sana Kita nak pergi sana. Tapi kita ambil loop lah sikit. Kan dia orang semua jamnya jenis marah-marah orang tu. tak cukup ni.
Jom marah saya tak You kisah pergi bentaran. lah. Kak Amor marah saya risau. Lagi mana ni? Lagi pusing je. Set. Tak ada kita jalan dah semak. Betul, kita buka track. Tak ada masalah. Kak Amor marah saya takut. Sama lah. Saya dalam kereta kamera ada apa. Standby lah. Ha. Ini rumah dia PT room. Kalau tak tidur hotel pun memang boleh free of charge tidur kan. Kak Amor kalau suruh abang tak mandi. Saya sampai Inang ni semua ikut pergi mandi. Risau. Bila naik atas tu RM5,000 lah ni kita orang combo. Sini sini. Oh sini. Jauh Pergi ke mana? Oh ilah ya Allah Bantaras. RM5,000 Oh tu dia puncak dia? Ke syurga ni. Tapi kita tak nak terus tu, kita nak belah kiri. Oh okey. Ni tak ada nak train ni gila. 5-6 bulan pergi Perak. Kita naik atas tu je ke? Alai dengan keturunan. Atas tu ni tu betul. Oh pergi kat situ Irau saja. Irau tu tak buka lagi. Oh tak buka lagi. Kalau buka memang kita Ni pergi situ. macam Banten ni. Cuma kita nak datang ni jauh kan? Satu hari satu gunung, 2 hari. 3 hari 2 malam. Sebab Satu hari 2 terbabas. malam. Turun, rehat, besok naik lagi. Suruh datang sekarang pergi air terjun je. Ada balik ya. Paten telefon. Ah. Habis siap. Belum hantar Kau video. tunggu dekat Tak mana nak. mandi ke? Risau Aku tak nak dia, aku nak. Dia tak nak angkat tu, takut tak. Tiba-tiba pacak dia dekat janda mandi. Ah, tu. Siap lah. Siap lah. Pumping 500 kali. siap. Pikul balak 2 km. Ambil. Siap lah. Aku tinggal semua lah. Seorang je Sian. Abang Tara saja. Sian kat Inang. Tinggal seorang-seorang. Sen aku. Kita bawa moral banyak? punya banyak. Dia pula tak datang. Kita bawa stok moral. Siap lah. Tapi 2 kali dia nak. Tapi dah bagi tunjuk video pun. Kau patut di rumah aku, tak payah di rumah orang lain. Dia tengok kita. Dia tak naik ke. Gerak sekarang. Kak Mo kata gerak sekarang. Kamu betul. Betul, gerak sekarang. Lambat lagi ni. Kami dekat Derak baru. Kita orang turun nanti korang memang on time kita pergi janda baik. Tak payah mandi. Janda mandi. Janda baik. Janda baik. Cepat, 40 minit je, 40 minit je. Cepat. Tak payah mandi. Cepat. Tak payah mandi. Pantai Moknik Pantai Teluk Moknik. Teluk Moknik. Ada. Dia dekat Intan. Situ dia punya puncak. Tapi kita nak lalui ke tepi sana. Kat bawah. Betul lah, jadi jalan sampai tepi kaki. Okey. Kita lalu kat tepi bukit ni. Puncak dia kat atas tu. Tok Ki paling ramai. Kita naik ikut sini. Sebenarnya ada dua trail. Dua trail kita boleh lalu. Tadi ikut yang tadi mula-mula tadi. Abang Taras, tapi kita patah balik, kita lalu ikut belah sana. Betul tak Kasha? Apa dia? Tak ada dia. Kesian Kasha. Zul okey? Dia saja je dia tak mahu pacak. Kita pacak kat jangan mandi lah Bentaran. Kau boleh dua-dua pacak habis. Tapi tak pergi trail lah. Tahu je. Tahu ni siapa je. Kau boleh tengok. Ni sabar. Memang simpul. Betul. Masih banyak bendera ni. Jalan padu. Sira dia rajin naik trail. Sira.
Dia orang training Kinabalu. Oh, patutlah. Training kat mana? Ada trail lagi bawah tu. Ada trail kat tapi dia semua kat mana? Ni turun. Oh, turun. Bukit Dera. Bukit Dera. Tapi dia tak api sikit. Tak bunyi mendera. Dia tukar jadi hash. Tak aku tahu. Wah, kita sudah sampai akhirnya di puncak base camp Bukit Dera. Oh, Sepadan ni. very nice view. Pahang dengan Terengganu. Oh, sepadan. Ha. Ni sepadan ni. Nak kena main-main. Oh, Lepas tu sini Terengganu, sini Pahang. Saya Pahang. Ha. kita Terengganu. Oh, Pahang. Dekat sini ya. Terengganu sini ya, bang. Sini Pahang, sana Oh, sudah. Terengganu sini. Okey. Oh, boleh buat pada bola depan ni. Boleh tak? Boleh berkawat lagi. Suruh pating-pating. Siap pating. Kawat kat situ tu. Kau pukul 7:08 lah. Dari mana tujuh lah. Gunung tu. Sana tu. Bukit ada Cawang. Cawang. satu dulu. Sana ada pit juga lah. Ha? Ada track. Oh, ada track. Dia tak ada pit. Yang track tu, dia track dia untuk di sini ya. Naik tepi hutan tu. Turun situ, keluar situ tadi. Sambut tadi. Lama tak naik. Oh, kau kalau betul tu kalau ikut track tu tadi. Apa dia sampai? Baik. Kau berapa dia sampai? Baik. Dia orang? Yang baju hitam tu set boleh ada bawah. Set mu bawah. Gaji tan. Oh, Ah, set mu. Mana mu tinggi set mu ni? Gaji tan. ada ada. Lin baju hitam, geng baju hitam. Dia baju hitam. Ha. Kenapa dia duduk situ tu? Oh, dia ambil gambar. Sini. Gambar bukit kan? Ya betul. Ada dah video. Video ada. Okey, patut kita ambil gambar bukit di situ lawa. Betul. Dapat tu Lepas orang tu kata. kalau trail ni akan turun pergi ke pantai. Yang dekat kita parking kereta tadi. Sini. Kalau Yang kanan mula-mula kiri, tadi. tapi jauh sikit lah. Sini. Sini pergi perumahan. Sini boleh pergi perumahan. Dia ada banyak trek. Ini Trek ke trek. taman perumahan. Situ boleh lalu, sini boleh lalu. Ni. Jaga. Ada apa-apa ucapan? Kau kalau jatuh tu. Spartan Hikers, kita di mana? Bukit Syahira. Ya. Oh, Syahira, dua orang. Dengan? Okey je. Okey. Ada lagi. Ada lagi kita nak pergi ke ni pula. Atas. Pantai, lepas tu pergi ke janda baik. Jadi baik. Jadi baik kan? Janda mandi. Lepas tu dah nak. Sekali lah turun. Boleh. Bukan dia nak naik dulu. Dia nak naik dulu kan? Naik atas dulu. Naik atas dulu ke? Tadi saya naik dekat buah dak ni. Oh, dah buat dah. Tak takut jumpa situ. Ha. So nak turun sekali dah ni. Korang naik dulu. Tak apa lah, naik dulu. Sampai peak, gambar-gambar turun tak apa. Kita orang boleh tunggu. Tunggu lama dem. Okey. Sekali. Naik ke Nak turun dah? turun lalu lah. Okay. Alright. Nanti jumpa bawah dah. Okey. Awak je lah. Tahu?
Tak apa. Alright. Aha. Boleh. Tapi yang janda mandi ni nak pergi sekali tak? Tak pergi? Oh, tak pergi. Tak apa, nanti tu je lah. Nah. Okey. Jumpa lagi dah. Tak apa. Lagipun memang nak repeat lagi tempat lain. Banyak kan bukit sini. Banyak laluan. Lepas tu dia banyak bukit. Macam-macam. Ya, betul. Okey, jumpa lagi. Okay, bye-bye. Okay, kita kejar balik dia bang. Kita turun balik. Oh, ni lalu kat mana tadi? Lalu lain. Oh, ni laluan lain. Okey. Ikut, kalau korang nak ikut trail yang aku pakai ni, ikut je video ni. Patutlah panggil Bukit Bendera. Dia bendera banyak. Bagus. Apa? Patriotic. Ya. Okey. Wow, tu pacak sikit, wow. Pacak sikit, oh. Wah. Baik lah. Nama hiking. Yeah. Jalan-jalan je pergi Lindung. Wah. Jom. Kita masuk dalam video. Ini betul-betul ni. Kecil aja dah. Sudah? Beda sikit habis. Sikit. Nasi belakang lah Apa ni? Apa? Wow, berapa degree ni? Gila. Tapi ni shortcut lah buat dia baca. Ni baru boleh Ada panggil gambar dekat Bukit Bendera. Bendera. Kita beritahu ikut sana. Bendera ni. Boleh. Boleh lihat je. Ada. Take fun. Cepat. Take 5 second. Slow. What's your step? Wah. Tak dapat yang pacak tadi, dapat pacak yang ni pula. Kalau dapat 2 pacak tadi pensan. Habiskan nafas, tinggikan darjat. Ya. Aduh. Memang motivate betul. Dia punya word. Words dia memang motivate. Allah SWT uji sebab Allah sayang. Uji sebab Allah sayang untuk apakan dosa, tinggikan darjat, beri pahala. Jadi jangan mengeluh memanjat ya. Ya, jangan mengeluh. Oh nice. Dapat juga pacak abang kali ni. Kali ni jumpa pacak kali. Ingat tak jumpa dah pacak. Ya, tak jumpa dah. Ini semua angkara patin. Ini semua salah Fatin ni, dia kena tambah lagi 500 push up. 500 EG lagi. EG lagi. Dia buat loop dekat jana mandi kan. Itu kawan Zik tu. Terima kasih. Lari patin. Wah, dia yang membalas sini.
Dapat juga rasa trail hiking. Ini buat trail hiking. Padi tu santai sangat. Juga. Sepai. Sepai. Oh, saya mau dengar. Saya muda betul lah. Saya mau dengar set-set ni. Dengar. Saya tahu dah, set ni tua-tua belakang ni. Kena dera kita daripada Bukit Bendera. Bukit Bendera jadi Bukit Bendera lah. Ganung indah. Rakyat pembersih. Oh, dia tak boleh buat rakyat bersih. Ganung Indah Rakyat Ganung Pembersih. Betul? Gila. Ganung. Betul? GTMN itu. Ganung taman mainan. Taman mainan tu okey. Oh, jaga sayang agama, family, kebersihan. Oh, banyak ni kata-kata. Jaga sayang agama. Ui, bagus lah. Banyak kata-kata semangat, motivation. Allah SWT. Satu tempat yang bagus, Ya betul. kita bersukan Ha. dan kita ambil ilmu-ilmu tu dan Betul. motivasi. Ilmu-ilmu batin. Batin, yes. Kata-kata yang cukup indah seperti yang ini. Dan yang Allah itu Subhanahu Wa Taala puji kita sebab Allah Laju dah. Subhanahu Wa Taala sayang kita untuk hapuskan dosa kita, tinggikan darajat kita, beri kita pahala. Ha, betul? Bacaan ni apa? geng Terengganu memang Mama. Memang Saya Terengganu ke Mama. Mama. dia tengah memang Memang no. memang geng Terengganu memang naik ah. Memang naik eh. Kan. Bongok kau marah. nak kat ke tak nak? Tak apa. Itu santai Itu kan. santai, tapi asyik sebelah. Dia cakap Risau. bersih. Betul betul betul. Naik bukit. Tu naik tu mana naik bukit. Ah, Terengganu ni memang kuat ya, naik bukit. betul. Banyak bukit. Tadi kita Bukit Dera. Kedai ke? Sekarang kita Bukit Rangi, Bukit Berangi. Dia berangin. Berangin. Nanti kita akan jumpa Bukit Tinggi. Oh. Oh sini Bukit Tidak. Berangin. Berangin. Oh, Tinggi Bukit depan tu. Bukit Berangin. Tiga. Dalam tray yang sama. Okey. Okey, lupa pula tadi, bukan bukit ni nama tempat dia, sebutan dia bukan Bukit Dera dia sebenarnya Bukit Bendera. Bukit Bendera sebenarnya. Tapi dia short form jadi Dera. Orang panggil Bukit Dera. Gitu. Gitu cerita dia yang sebenar. Mana orang luar yang apa? Tak fasih dia nak sebut. Sebutan dia Bukit Dera. Gitu. Bukit Dera. Okey. Cuba sebut sama-sama. 1 2 3. Bukit Dera. Oh. Oh, ada audiens. Bisa. Dalam hutan cakap song ah. Point Bukit Berangin. Kita dah sampai CP Bukit Berangi. Bukit Berangin guys. Jaga kebersihan. Jangan lupa. Kita combo 3 bang. Combo 3. Gila hari ni combo 3 kita ni. Yes, So, 3 4 lah tempat siapa selfie, jana mandi. Kita mandi. Kita nak pergi Bukit Berangi. Tak lah, kita ke bawah. Kita Di bawah, okey. Berangi. Tak ikut dia. Kalau sini. Berangin. Jom gimana sini? Tak, kita berangin. Mana? Bukit Berangin. Hikers, kita di mana? In. Sampai je signboard. Tip. Pantai. Kita pergi port pantai pula. Belok kiri Belok kiri terus pergi ke pantai. Kanan tu naik Bukit Dera balik. Kanan naik Bukit Bendera balik. Tempat yang kita naik tadi mula-mula. Oh, nice juga bang Okey lah. Okey juga. Ingat tadi macam Sea Forest lah. 15 minit sampai. 15 minit sampai dah.
Tapi track dia yang jauh tu bang, okey juga bang. Track tu. Best. Nanti Mm-mm. abang nak buat track. Ah, ah. Tembus ke Cerating. Yang tu yang best bang. Yang belah jauh lagi tu kan? Oh, yang tu. Kau orang pergi kiri kan? Kiri. Buat track belah kanan. Belah kanan tu kan? Tu yang jauh tu dia beritahu. Tapi lama tak pakai dia kata. Yang pakai pun yang international school tu. Masih school ni sebab dia ikut modul Mak Saleh tau. Jadi dia kan ada summer camp. Betul? Summer camp tu dia orang akan pergi nature lah. Betul. Tu dia orang selalu pakai tu. Sebab tu kita pula tak buat sangat tempat yang besar kan. Dia orang akan booking. Betul? Untuk buat summer camp. Summer camp dia orang lama seluruh. Gila. Dia orang suka lah ni macam ni. Tapi masa kita tak ada lah sama tu. Sebab kita sepanjang tahun untuk sama kan. Betul? Dia konsep dia. Konsep dia betul. Sebab dia 4 season. Dekat negara dia orang. Betul? Dia orang dia dah sama semua cuti. Kita pun banyak juga musim bang. Musim buah, musim hujan, musim banjir kilat. Lebih daripada 4 musim bang Lebih. Ina okey Ina? Okey. Lama tak IT kan. Lama tak IK. Zoo okey? Cepat bulat tadi. Zoo easy je benda ni. Biar sedar. Kacang je. Satu lepas. Satu lepas? Kat Johor. Johor? Apa? Mana? Balik Gunung Pulai. Mulai. Kita buat 3 loop. Minggu lepas? Satu ni. Satu? Satu lepas. Satu lepas. Gila. Ni kat depan kita orang pergi Target Brunei. Kerunai? Kerunai? Brunei dengan Alai. Apa? Member aja. Ingat nak. Dua terus? Dua gunung. Seram. Dua gunung. Apa? Dua gunung dia lah bang. Wow. 3 hari 2 malam. Macam Anak-anak pergi jauh sebab tempat tu jauh berit. betul. Jadi kita ambil turut mana yang ada ambil pulung. Betul? Alang-alang jauh. Wow. Macam nak buat G7 je bang. G7 tu tak target G7. Naik mana yang rasa nak naik je. Tapi sedar tak sedar tiba-tiba dah. Kalau Siap. Dia hutan. Kalau 2 gunung tu dah pergi nanti, komplit jadi 10 gunung dah. Gila. Itu dah jadi G10 lah bang. Tapi yang penting G1 dah naik. Ya betul. G1 dekat mana tu bang? Kinabalu lah. Kinabalu. Ya betul. G1. Paling tinggi. Malaysia. Dia nak relax. Gunung Tahan, G1 Semenanjung. Betul? Kalau ikut kan, kita hari minggu lepas lagi yang di Gunung Tahan. Apa? Tapi sebab akak apa cakap, Johor ada yang dekat-dekat je. Buat Gunung Tahan 5 hari. Apa? 3 hari pergi, 2 hari balik. 3 hari pergi, 5 hari lah. 5 hari. Macam pergi Annapurna, 3 hari jalan, Gila. 2 hari balik. Beg pesawat ni dah bawa Kalau tu. trail okey sebab dia jalan start. Minimum 15 kilo. Tapi kita Lebih portal. Tapi kita pakai portal. Dia ada hutan tapi kita Bawa untuk macam ni lah, bawa air dengan makanan ringan je lah. Faham? tak naik jauh lah. Dia putih. Orang tua ni. Oh, sampai. Tak ada dah pakai apa itu tinggal. Bukit Tinggi kat mana? Tinggi mana? Tinggi mana? Kan dia ada Bukit Berangi. Kata Bukit Tinggi. Tinggi di bawah ni. Oh bawah. Ke bawah, ke bawah. Berangi lagi tinggi pada tu. Nama kami. Nak kahwin dengan nak aja. Oh, tiga. Buat laju sampai pokok. Kahwin dengan nak aja. Datuk tak dengar kan? Datuk tak dengar. Bukan nak kahwin, nak menantu lah. Tapi boleh kat kan? Bukan nak kahwin, nak menantu. Menantu. Oh ya. Raja. Tak apa dekat. Saya edit tak apa. Saya edit. Kan ada 3 lagi yang bukan. Tapi kalau Ayu boleh lagi. Boleh lagi. Ibu tak ledah. Oh, kita dah apa? Kita kat Ada kena selang kat sana mana. Aduh. Tiba-tiba bang. Cuci muka dia tiba. Oh, Faham pula. aduh.
Anak raja, nak raja. Ni anak raja. Aduh, habislah kena. Oh, Banyak buaya dia. tempat ni menarik atas ni. Pot buai. Pot buaya ni. Santai Teluk Moknik. Oh, nice lah atas ni. Tengok tu. Baik. Dah kata-kata tu. Hormat ibu, ayah. Ha. Selamat dunia akhirat. Bagus. Dia banyak kata-kata motivation. Motivasi. Hormat ibu ayah. Selamat dunia akhirat, betul? Awal uji kita, awal sayang, setiap ujian apa ada hikmahnya. Betul. Semua betul. Ini memang orang tadi daripada sana pergi ke bukit apa tadi mula. Lepas tu sampai sini. King and Queen Spartan. Macam mana? Mak mana? King King Andy. Ke apa? Ke N. simbol. Simbol. Jauh ke dekat? Jauh. Jauh. Queen. Queen Spartan. Queen Spartan Hikers. Queen. Kita nak tengok penyut telur. Penyut telur, kita tengok penyut telur. Oh. Cantik memang dia punya. Monet. Siapa yang jatuh? Lin. Kecil. Watch your step. Jaga. Oh, bawah pantai. Bawah air laut. Ada mancing? Oh, main pancing. Main pancing. Sedap bawah laut. Oh, ya. Tuang pantai. Tak pernah lagi naik naik. Dah nak terus. Berapa dia sehat nanti, kita boleh nikmati. Atas tadi turun tepi ni, kita jalan ikut sini. Bye, terima kasih. Pot mancing juga ni. Kita akan turun sini. Kita lalu anak Bantaras ni. Berbenci sikit. Oh, tak apa. Tak apa. Tak apa. Baru. Ya, betul. Baru nak ikut. Kali tengok dekat, tak apa. Jauh nampak macam okey je. Ya, okey. Ini namanya scam. Oh, sampai sini rupanya. Sebab dia kambing bila ombak kuat, cepat je dia habis. Betul? Tengok macam mana nak pergi laut. Tapi ni pun dah dalam. Tapi kat breakwater tu okey sikit sebab ada breakwater. Betul. Abang main dekat situ dia lindung angin. Macam dekat dekat Batu Buruk tu lah yang ada kawah kan. Sebab ni lah dia jadi breakwater dia macam ni kan. Biasa main kat belah dalam ke belah kat luar tu bang? Wah, Luar kan? luar abang kebanyakan. Dalam tu tak tu kan? Dia dalam tu ada juga. Tapi sebab dia dalam air dia macam tenang sikit kan. Tenang, Dia tak aktif sangat.
Oh dia tak aktif. Boleh kena pakai umpan lah. Kalau gigi ni kurang lah. Kurang lah. Dia kena main kat luar kan. Sebab air dah block kan. Arus dah kurang. Dia tak main sangat. Dia duduk, orang kata duduk relax. Santai hanyut itu je lah kan. Dia hanyut. Ikan ni dia sama kat, dia pemalas sebenarnya. Dia malas nak berenang sendiri. Ya. Lepas tu satu lagi dia jenis macam kita lah hiker kan. Bila air datang, dia bukan ikut air, dia lawan air. Oh Ya. Zuk. Lepas tu dia nak balik kan dia relax. Relax. Ya lah betul. Dia Betul main-main. Boleh lah nanti. Jimat tenaga. Boleh beli Okey, faham. Tadi kita kat situ kan. Kita nak ikut sana. Cik apa semua tu kan. Lepas tu lalu sini pun boleh lalu juga. Ke sana. Kita pusing. Ya, betul. Oh, ni boleh loop ni. Kan? Kan? Pusing sap naik. Rasa dah lewat dah sampai sini. Boleh balik terus. Kan? Okey. Kalau training start sini. Ini start sini, betul? Okey, cantik. Kita sampai dekat kereta depan sana. Kita jumpa next bukit pula. Okay, Zul ada kata-kata terakhir. Baik, macam lain macam bunyi dia. Tanya tu. Okey bang. Ada kata-kata terakhir bang? Okay, kita hari ni selesai di track Bukit Dera. So Betul. sekarang kita nak menuju ke Bukan dera bang? Bukit Jana Mani. Bukan Dera Dera. Orang Ganda panggil Dera, tapi Dera. kalau orang Kuala Lumpur kan dia panggil Bendera. Bendera, ya. Lepas tu nak kita tengok jana mandi. Lepas tu kita tengok Jana Mandi lah. Penat-penat betul. ni kan. Nanti kena sensor kan bang? Sensor. Tengok tu tak ngintai. Ya dah. Tapi alhamdulillah hari ni kita dapat, kalau ikut 3 bukit nama tadi. Kita dapat Bukit Dera, Bukit Tinggi dan Bukit Berangin. Berangin. Bukit Berangin. 3 bukit. 3 bukit hari ni. Alhamdulillah lah, ingat simpan Padu. je. Tapi kita Yes, tu. Kita cari kita loop track 3 bukit. Yes. Cari yang pacak-pacak juga. Pacak-pacak juga. Mantap. Okey, nanti kita jumpa lagi Kita dah, ya? dekat Bukit Janda Mandi. Bukit Janda Mandi.